Nyaman betul udara kat sini. Kalau betul apa yang kamu semua katakan, si Gardu tu memang dah melampau. Betul. Berani mereka sembunyikan senjata di puncak ni. Betul kan? Dia sembunyi kan? Betul. Nasib baiklah kami dapat maklumat dari pengintai kami. Dengan maklumat ni, kita akan datang dan rampas senjata mereka. Terima kasih semua. Weh korang, aku rasa tak sedap hatilah menipu. Kita bagi tahu perkara sebenar je lah. Ikut je lah idea Kuali. Kita tipu ajar je kot. Kita kan nak mereka berdamai je, Mimi. Mimi? Beruntung betul, Tuan Gardu. Masa saya kecil-kecil dulu, gunung ni bukit je. Sejak bila kamu duduk sini? Biasalah, Tuan Gardu. Ayah saya kan duta. Dah biasa pindah-pindah ni. Jangan layan dah ni. Dia dah mula merepek sebab kurang oksigen. Blaze sama ais, jadinya frostfire. Solar sama duri pula, jadinya sorry. Kalau solar campur... Apa kau buat tu, Belanga? Belanga? Tak ada apa-apalah. Aku coba-coba resepi baru aja tadi. Maaf, Tuan Gardu. Bila kita nak sambung perjalanan ke puncak? Sabar. Buat apa nak terburu-buru? Bukan puncak tu nak lari. Tapi mana tahu pihak barat akan alihkan senjata sebelum kita sampai. Bukannya mereka tahu kita datang, kan? Ada antara korang yang beritahu. Aku main-main je lah. Korang patut tengok muka korang tadi. Pucat lesi. Memanglah pucat lesi, Tuan Gardu. Hampir terbongkar penipuan kami. Mana ada senjata dekat sini? Apa? Senjata tu memang tak ada kat sini. Tapi, dekat atas puncak. Memang dah tak cukup oksigen kawan kamu ni. Sedut oksigen tu banyak sikit. Nasib baik aku tak nampak kau ke bawah tadi. Okey, dah. Cukup, Rehan. Jom kita sambung perjalanan kita ke puncak. Kau, jangan cakap apa-apa lagi. Kita rehat sat noh. Piknik dulu. Tapi kita baru je piknik tu. Wait for me, tu. Kamu berdua ni muda. Getlah. Tok ni warga mah. Weh, tak boleh. We rest first, okey? Nah, Frank. Aduh, dah 11 kali berhenti rehat. Bila nak sampai macam ni? Fan, mana kau? Aku kat bawah lagi. Naik cepat. Kami dah berjumpa ni. Alamak. Cik dulu, Frank. Separa Garuda Fire! Apa maksudnya semua ini? Siapa paling banyak nari? Kami boleh terangkan. Jadi kamu memang tipu aku. Tiada senjata dekat sini. Yin lah yang tak bagi saya cakap apa-apa. Siapa budak tu? Muka macam aku. Maaf, itu ide aku. Cerita tentang senjata itu memang rekan saja. Apa? Benar apa yang dia katakan, Yaya?
Benar, Panglima. Kami hanya nak cari jalan pendamaian je. Damai? Dengan siapa? Puak salju! Sabar, Panglima. Dengarlah dulu. Nak dengar apa? Mereka ni bangsa pengkhianat! Siapa pengkhianat? Kalau bukan sebab moyangku dah berjaya kalahkan retakah. Kalau berbahas dengan kau, sampai bila pun tak sudah. Kau hanya faham bahasa kekerasan. Mari, kita dua. Duel of Honor. Duel of Honor? Apa itu? Itu tradisi pertarungan 1 lawan 1 antara wakil dari Puak Bara dan Salju. Apabila Duel of Honor bermula, perlawanan hanya boleh dihentikan apabila 3 seorang juara saja dalam arena tu. Aduh, mana Feng ni? Kenapa diam? Takut ke? Takut? Aku ni darah keturunan Mas Mawais! Alamak, kalau kalah ni, keseluruhan puak akan terpaksa menyerah. Jangan risau. Panglima yang nari bukannya lemah. Aku akan tewaskan kau dalam 10 langkah. Ayo ke arena. Sembang! Kalau sembang, gajah pun boleh terbang. Buat apa nak sembang kalau boleh perang? Woi, budak. Kau jangan menyampuk boleh? Woi, kau siapa ah? Aku kau lah. Kau siapa? Siapa kau nak tanya aku siapa? Wait. Siapa yang gaduh ni? Apa kata korang berdua cantum semula? Nak cantum dengan muka ni? Weh, apa? Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cerita rompak baju tidur je lah. Aduh, korang ni. Janganlah gaduh. Sabar. Tenang. Siapa yang bergaduh ni? Kau lah! Oh, aku Weh, kau! Jom kita duel! Marilah. Aku mewakili tanah ayahku sendiri. Boboiboy Ais dari Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Baiklah. Aku mewakili moyangku, Panglima Pairapi. Boboiboy Blaze dari Puak Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah?